Mahkamah bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur, dalam negeri wilayah Persekutuan, di hadapan Yang Arif, Tuan Marzuki bin Alias, dimulakan nombor kes 2306 H1114 2310501 2306 L1414 2510502 di antara plaintiff Sheila Dilaila binti Ahmad Albab dan juga defendant Daniel Mackenzie bin Saifuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Yang Arif, saya Hisham Hashim, Hukum Syar'i bagi plaintiff. Plaintiff Puan Sheila Dilaila hadir pada hari ini. Manakala defendant Encik Daniel Mackenzie hadir pada hari ini secara bersendirian. Untuk makluman mahkamah yang mulia ini, plaintiff dan defendant telah pun menjalani sesi sulh sebentar tadi. Alhamdulillah, kedua-dua pihak telah pun mencapai suatu persetujuan dan telah menandatangani suatu perjanjian sulh. Perjanjian sulh tersebut meliputi hak haramah dan juga nafkah anak bagi seorang anak yang bernama Zara binti Daniel Mackenzie. Oleh demikian, pihak kami dengan diri memohon kepada mahkamah yang mulia ini untuk mengendoskan perjanjian ini dan dijadikan sebagai satu perintah mahkamah. Mohon bantuan Yang Arif. Ya. Dah baca perjanjian tersebut? Dah Yang Arif. Faham? Faham? Ya. Setuju dengan perjanjian tersebut? Ya, saya setuju Yang Arif. Ada pembinaan? Tak ada, tiada bidang. Ada paksaan daripada mana-mana pihak? Tiada paksaan Yang Arif. Terima kasih. Baik. Saya Arif. Betul dah baca perjanjian tersebut? Sudah ya Arif? Faham dengan perjanjian tersebut? Faham ya Arif? Setuju dengan perjanjian tersebut? Setuju ya Arif? Ada apa-apa pembinaan? Jadi ya Arif? Ada mana-mana pihak paksa? Jadi ya Arif? Setuju. Terima kasih ya Arif? Hakiman Mahkamah. Dan kita kembali bersama dalam membincangkan tentang isu yang baru dibangkitkan tentang share responsibility parenting. Di mana kalau kita tengok budaya ini macam Mus cakap tadi, budaya ini di negara Islam luar telah mempraktikkan bahawa tanggungjawab untuk menafkahkan anak-anak ini adalah diberikan budaya mereka ni. Seorang ibu pun bertanggungjawab, seorang ayah pun bertanggungjawab. Cuma di Malaysia ni masih lagi baru dan usaha-usaha perlu dilakukan untuk itu. Tapi itu dia kalau kita tengok itu, adakah tidak menepati hukum syarak? Hukum syarak kata bapa yang bertanggungjawab untuk memberikan nafkah anak, bukan ibu. Macam mana tu? Mus boleh cakap, dia komen sikit tak? Macam kita bincang tadi, bahawa bapa ni dia tak nafikan tanggungjawab dia. Pengalaman saya bawa kes, tak pernah nampak lagi defendant, bapa ni filekan pembelaan, dia menafikan sepenuhnya. Oh, selama ni dia. tak pernah nampak tak lagi. pernah bapa kata bukan saya yang bertanggungjawab. Dia menafikan tanggungjawab. Tak ada Cuma yang dia tak setuju adalah amount, jumlah yang dituntut. Yang sebab tu kita boleh timbulkan rasa perkongsian. Tanggungjawab bersama itu penting untuk kita serap dalam pihak-pihak ni, bahawa kita tak nafikan. Bapa tak pernah nafikan tanggungjawab. Saya tak pernah nampak lagi. Oh, untungnya lah bapa-bapa di Malaysia ni. Tak pernah tak pernah kan? kita tak pernah jumpa kan? Tak pernah saya rasa. Cuma
Tadi tuan kalau nak kata bertepatan dengan hukum syarak, memang benda ni bertepatan dengan hukum syarak pun. Dan saya pernah dengar lah ada perbentangan dalam satu seminar lah dibuat di pihak JKSM. Tak silap saya tahun lepas. Ada perbentangan perkara ni sebenarnya selaras. Dan itu yang sebenarnya dalam hukum syarak dihasratkan. Kita tak nafikan daripada segi tanggungjawab bapa tu memang akan beri pun kata tanggungjawab dia beri nafkah. Dalam Al-Quran pun banyak dinyatakan kan, wa 'alal maududul ladzi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bapa tu tanggungjawab dia bagilah. Tanggungjawab dia beri pakaian, makan minum yang terbaik. Tapi itu kata kita tak boleh nak nafikan juga. Perkara tu perlu dikongsi juga tanggungjawab tersebut. Daripada segi hierarki pun keutamaan bapa. Andainya bapa dah meninggal, tanggungjawab untuk beri nafkah ahli keluarga bapa. Andainya ada datuk, kepada datuk. Tapi kalau dah tak ada ahli keluarga sebelah bapa, kembali juga kepada ibu untuk menjadi tanggungjawab beri nafkah. Dia kena kongsi lah. Dia tak boleh nak kata ibaratnya macam saya cakap tadi lah. Kan? Tapi dalam situasi ni kita tak boleh juga bapa nak lepas tangan sebenarnya. Dia tak boleh nak jadi point. Tapi perkongsian tu cantik sebenarnya. Dia akan jadi benda tu jalan dengan baik. Sebab masing-masing selepas dah bercerai ada kehidupan. Nanti kita tak nak berlaku situasi tuan terbeban. Itu yang kadang-kadang lah saya ada tengok situasi berlaku. Pergilah perbincangan, katalah macam di mahkamah ni ada proceeding perbincangan dalam suluh. Okey, isteri ataupun mak kemukakan dia punya tuntutan nafkah anak sekian, dan untuk kepada bapa macam kita lah golongan yang macho-macho ni, kita tak ada masalah. Kita rasa nak mudah selesai pada kita, simple. Setujulah, walaupun kadang-kadang jumlah tu tak munasabah pun, kan? Kemukakan tuntutan sekian-sekian. Sedangkan gaji tu berapa? Berapa gaji yang ada? Berapalah sangat. Berapalah sangat. Tapi sebab macho punya pasal, malulah nak minta kurang. Tapi hakikatnya sebenarnya menjerut diri sendiri. Ada masalah nanti. Itu yang nanti berlaku, tunggakan yang terlalu tinggi dengan kemampuan yang ada. Itu yang saya perasan. Dan ada kadang-kadang, minta maaf, saya ada jumpa pula tulis pula surat. Bila bincang dengan kami, minta maaf lah, kok boleh kurangkan. Mana kami ada kuasa untuk kurang BSK? Pergilah buat pengubahan perintah ke mahkamah. Nak kurang pergi mohon semula di mahkamah. Kena ubah perintah tu. Kita tak boleh nak ubah. Tapi dia bagi tahulah. Kalau ikutkan, mulalah datang cerita. Sebenarnya saya tak setuju. Itu yang saya kata. Pada ketika bincang tu, sebenarnya ada kesempatan cakap. Kena cakap. Tak sampai benda tu. Itu tujuan di dalam majlis suluh tu kan? Itu tujuannya tuan, untuk kita bincang. Win-win station. Bukannya pegawai suluh tu yang buat keputusan. Pihak-pihak buat keputusan tuan. Kalau jalan tuntutan yang seperti inilah kan, di mahkamah kita ada suluh. Kalau di Jabatan Bantuan Guaman, saya difahamkan ada mediasi. Ya, betul. Ada tak bincangkan perkara-perkara benda macam ni? Kita di Jabatan Bantuan Guaman kita ada sidang perantaraan lah. Pegawai perantaraan kita akan kendalikan kes-kes yang macam ni, dan bermula daripada tuntutan perceraian, kes-kes tuntutan perceraian sehinggalah kes-kes tuntutan selepas perceraian, sama ada syariah ataupun sivil. Benda ni kita akan panggil kedua-dua belah pihak, macam mana majlis suluh juga, dan kita akan buat perbincangan bersamalah, melibatkan pihak-pihak dan juga pegawai pengantaraan lah. Dan insya-Allah pegawai pengantaraan kita itu mempunyai sijil mediator lah. Okey, Mus sebagai peguam kan, kalau ada tuntutan berkenaan dengan nafkah anak lah kan, bagi pandangan mata peguam lah, nafkah anak yang wajib tu macam mana? Utamanya kita akan utamakan dulu keperluan asas. Makan, keperluan minum, asas tu apa dia? Pakaian, pendidikan dan kesihatan lah. Ini sebagai tempat tinggal, ini sebagaimana yang ada dalam peruntukan undang-undang. Makanan, pakaian, tempat tinggal. Dan juga kesihatan lah. Dan juga pendidikan. Dan kita akan fokus benda tu. Dan tuntutan-tuntutan yang pelik tu ada, yang diorang nak. Macam mana yang pelik tu? Contohlah yuran, kurikulum tambahan, masuk sukan tenis, renang dan sebagainya. Kelas piano. Ada juga minta gadget, bil telefon, bil internet. Gadget. Minta gadget. Ada yang minta, saya pernah tengok ada pengalaman saya tu,
dia minta makanan haiwan peliharaan yang dibela oleh anak dia. Itu dah melampau. Tapi kalau bapak dia berkemampuan tak jadi masalah kan, Mus? Tapi mahkamah akan pertimbangkanlah yang mana satu keperluan, mana satu kehendak. Itu yang kita akan, tapi kita akan utamakan benda-benda yang keperluan asas. Kalau percutian tu macam mana? Percutian pun Percutian ada yang anak-anak tu. ada yang masukkan dalam list. Sebab ni benda ni dah berlaku dalam tempoh perkahwinan, setahun sekali mesti bawa anak pergi luar negara. Ya, ya. Ini akan mahkamah akan nilai. Mahkamah akan mengambil Mahkamah kira akan lah. ambil kira benda ni. Akan menilai semula. Akan menilai semula. Jadi yang perkara penting adalah berkenaan dengan, yang paling penting adalah asas. Asas, keperluan Yang asas. Betul-betul asas. Dan dalam kalau tengok pun agama kita pun dah cantik gariskan lah. Cuma mungkin istilah lah. Macam tadi keperluan asas. Dalam istilah hukum syarak kita panggil daruriyat. Priority tu. Apa keutamaan tu. Yang kedua nama dia hajiat. Tahsiniyat. Dia hanya pelengkap saja. Yang paling ditetapkan utama adalah keperluan asas. Daruriyat tu yang paling penting ditekankan. Itu yang kadang-kadang yang lain tu hanya tambahan sahaja. Tapi sebaliknya kalau ada kemampuan macam Tuan cakap, tidak ada masalah. Silakan. Itu dia punya situasi. Dan kalau kami Tuan sebab tadi ceritalah kita nak cubalah kalau boleh dalam situasi kes ni selesai itu adalah kalau boleh di luar mahkamah lah, tidak ada pertikaian. Kalau macam tadi dia beritahu mahkamah ada suluh. JBG ada sidang pengantaraan yang dikendalikan oleh pegawai mediasi. Kami di BSK ada namanya runding cara. Kami pun ada juga. Dan sama juga kami juga ada pegawai yang terlatih. Sebab ada yang dia dapat sijil daripada pihak-pihak yang mengeluarkan orang kata bagi kelayakan. Contoh MMC punya Austria Accord Group. Itu. Jadi dekat sini bila kita sebut tadi kan, mahkamah ada suluh, dekat JBG ada mediasi, dekat BSK ada runding cara. Ini sebenarnya menunjukkan bahawa kerajaan sangat prihatin terhadap rakyat kita untuk memberikan usaha-usaha penyelesaian bagi pertikaian suami isteri ini. Jadi ada tak timbul isu yang mengatakan bahawa ini JBG tak menghiraukan masalah, mahkamah tak asyik memberatkan lelaki, tak menghiraukan tentang masalah rumah tangga, mengambil mudah. Jadi ada tak timbul isu macam tu? Saya rasa tu tak jadi sebenarnya satu isu lah, sebab kita nak benda ni keputusan pihak-pihak buat. Ni berdasarkan yang saya lah, saya pernah berkhidmat dulu lah, walaupun JBG dah lama. Saya kendalikan kes, saya ingat pada ketika tu Mahkamah Tinggi. Saya kendalikan hampir dalam 70 atau 90 file lah sekali bawa kes Mahkamah Tinggi sahaja. 70% tu kita boleh bincang lagi Tuan. 30% dia yang akan kita pergi kepada perbicaraan. Ini yang pada ketika itulah saya kendalikan. Saya ingat saya berkhidmat hampir 4 tahun dalam 2010 hingga 2014 di JBG Kuching Sarawak. Saya bawa kes tu 70% tu sebenarnya Tuan kita masih lagi boleh bincang. Maksudnya penyelesaian tu adalah terpulang kepada pihak-pihak tu sendiri. Itu sebenarnya Tuan, itu yang sebenarnya adalah lebih baik berbanding nanti kalau pihak-pihak pergi ke mahkamah, siapa akan buat keputusan? Hakim yang akan buat keputusan. Pada pendapat Tuan siapa agaknya apa yang punca menyebabkan penyelesaian secara bersama, secara baik, secara suluh, runding cara gagal? Apa dia punya faktor utama tu? Kalau saya lah Tuan yang saya nampak lah kadang-kadang yang menjadi tak ada penyelesaian tu, kadang-kadang benda ni dia dah setting awal. Itu yang mungkin saya nampak lah. Dan ada kadang-kadang mereka tak jelas pun apa tujuan benda ni diadakan. Sebab kadang-kadang mereka tak nak datang. Tapi bila datang ke mahkamah Tuan, dia akan pula pada ketika itu nak bincang pula. Itu saya kadang-kadang mereka fikir bila datang mahkamah, biasanya orang akan fikir pergi mahkamah ni nak gaduh, betul Tuan. Ataupun pergi mahkamah ni macam dia dah takut. Apa aku nak kena hari ni? Contohlah Tuan. Macam yelah mahkamah. Bila orang sebut mahkamah ni, orang akan nampak satu tempat yang sebenarnya ada dia punya kedudukan sendiri. Ataupun kita kata prestige tu Tuan. Lain daripada tempat yang lain. Jadi bila situasi tu, dekat situ bila dia dah tetapkan dalam minda pemikiran dia, akan masalah lah Tuan.
Sedangkan bendanya ke arah kalau boleh dekat mahkamah ni kita nak selesaikan secara baik. Dan yang penting pihak-pihak tu sendiri yang buat keputusan, tuan. Dan kena bagi kerjasama lah. Ya, kena bagi kerjasama, tuan. Saya setuju dengan apa yang Tuan Zamri cakap. Kita walaupun peguam, kita juga cuba untuk selesaikan pertikaian pihak-pihak ini tanpa melalui perbicaraan. Mungkin semasa perbincangan di majlis suluh ataupun semasa sesi perantaraan itu gagal, dan bila dikembalikan fail ataupun tindakan kepada litigasi, kita sebagai peguam pun kita ambil inisiatif untuk selesai kes ini secara perdamaian. Mus, ada soalan ni. Contohnya lah kan kes nafkah anak kan. Berapa masa yang dia ambil kalau pihak-pihak ini bersetuju untuk selesaikan kes mereka berbanding dengan perbicaraan? Kalau bersetuju, ada pengalaman tak, Mus? 1 hari boleh selesai. Macam maksudnya saya, penyelesaian tu 1 hari boleh selesai. Pengalaman saya bawa kes, kita tak ada perbincangan sebelum ni. Tapi bila hari kejadian, hari sebutan contoh, ada persetujuan untuk selesaikan kes secara bersama. Saya ambil pen, saya ambil kertas, tulis perjanjian. Lepas tu pergi Putus State, beberapa salinan untuk salinan pihak-pihak dan juga mahkamah, tanda tangan, terus endorse. Terus endorse depan hakim. Hakim pun tak ada mempertikaikan apa-apa. Sekiranya terma itu berdasarkan pada hukum syarak dan sebagainya. Contoh Zamri kata tadi, ada cara bayaran dan sebagainya, masuk maksudnya akaun. Maksudnya pihak pun setuju bekerjasama, tolak ansur. Jadi satu hari selesai. Boleh selesai. Kalau bicara pula kalau berapa bicara, hari? Mungkin makan tahun. Sebab kita tak dapat agak apa yang nak jadi dalam perbicaraan. Tapi kita di peringkat mana proses di mahkamah, sebutan perbicaraan, kita cuba nak selesaikan benda tu tanpa melalui perbicaraan yang panjang. Saya rasa itulah kelebihan dalam majlis suluh, kelebihan dalam runding cara, kelebihan daripada mediasi. Dan untuk itu, untuk lebih lagi kita mengetahui berkenaan dengan perkara-perkara tersebut, kita akan sambung selepas daripada ini. Hakiman mahkamah. Ya, pihak diminta berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mahkamah meneliti semua kertas kausa dan perjanjian penyelesaian yang ditandatangani oleh plaintiff dan defendant di hadapan pegawai suluh, dan setelah mahkamah mendengar pengesahan dan persetujuan kedua-dua belah pihak, maka mahkamah berpuas hati dan memerintahkan seperti yang berikut. Iman berkaitan nafkah anak. Pertama, mahkamah memerintahkan defendant membayar nafkah bulanan bagi seorang anak yang bernama Zahra binti Daniel Mackenzie sebanyak RM750 sebulan. Kedua, mahkamah memerintahkan bahawa pembayaran nafkah bulanan bagi anak tersebut hendaklah dibuat dengan cara defendant memasukkan ke dalam akaun bank plaintiff di Maybank selewat-lewatnya pada 5 hari bulan setiap bulan berbuka puasa mulai bulan Ogos dan bulan Ogos 2023 dan kehadapan. Ketiga, mahkamah memerintahkan defendant menyediakan perbelanjaan persiapan Hari Raya Aidilfitri bagi anak tersebut berjumlah RM300 setahun. Dilaksanakan sebelum atau selewat-lewatnya 2 minggu sebelum perayaan Aidilfitri. Buka puasa mulai Ramadan 1445 Hijrah bersamaan tahun 2024 Masihi. Keempat, mahkamah memerintahkan defendant menyediakan perbelanjaan persiapan awal persekolahan bagi anak tersebut berjumlah RM600 setahun. Dilaksanakan selewat-lewatnya sebulan sebelum sesi persekolahan bermula. Buka puasa mulai sesi persekolahan bagi tahun 2024 dan kehadapan. Kelima, bagi kedua-dua pembayaran tersebut hendaklah dibuat dengan cara defendant mendepositkan wang ke dalam akaun bank plaintiff di Maybank, dan seterusnya perintah ini buka puasa mulai hari ini sehingga ada perintah lain yang membantu. Kegagalan mematuhi perintah ini boleh dikenakan tindakan pidana. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kita bertemu lagi semula dalam sesi yang terakhir lah, saya kira sedar tak sedar kita dah berada di slot yang terakhir lah dalam podcast Majlis Suluh ini. Sebenarnya dalam Majlis Suluh ini macam mana kita bincang tadilah, suluh ni perbincangan, cuba usaha untuk menyelesaikan pertikaian. Di pihak JBG pun ada yang dinamakan mediasi. Bahagian sokongan keluarga pun ada yang dinamakan runding cara. Di mahkamah sendiri pun ada dinamakan suluh. Dan sebenarnya saya percaya agensi yang berkaitan pun ada. Contohnya di Jabatan Agama Islam, mereka dinamakan sesi kaunseling. Dan kita ada satu lagi sesi yang kita namakan Jawatan Kuasa Pendamai, JKP. Jadi banyak usaha-usaha peringkat-peringkat itu dalam cubaan untuk menyelesaikan pertikaian ni antara suami isteri, tuntutan nafkah, tuntutan harta pencaharian, tuntutan pusaka dan sebagainya. Masih lagi ada usaha-usaha daripada kerajaan. Kalau kita tengok tadi 5 jenis kan peringkat, daripada suluh, mediasi, runding cara, jawatan kuasa pendamai dan sebagainya itu. Jadi kita berbaliklah kepada Jabatan Bantuan Guaman tu kan. Bila masa runding cara itu diadakan untuk dijalankan kepada pihak-pihak ni? Pertamanya pihak-pihak, salah satu pihak lah, contoh ibu hadir ke Jabatan Bantuan Guaman untuk dapatkan khidmat nasihat terlebih dahulu. Dan kita akan lihat kepada sama ada beliau layak ataupun tak layak dari segi kewangan. Dan sekiranya kewangan dia, pendapatan dia kurang daripada 50,000 setahun, dia layaklah untuk dapatkan khidmat bantuan guaman. Dan kita sebenarnya khidmat bantuan guaman tu maksudnya membekalkan seorang peguam untuk dia. Ya betul. Okay. Kita akan beri khidmat bantuan guaman setelah khidmat nasihat guaman diberikan. Bergantung kepada merit kes dan juga merit kewangan sumber pendapatan dia. Kemudian setelah tu dia akan buka fail dengan kita. Secara ringkasnya dia buka fail, kemudian setelah fail tu dibuka, dia akan melalui proses mediasi terlebih dahulu. Mediasi ni maksudnya JBG akan panggil dua-dua belah pihak. Akan panggil kedua-dua belah pihak. Okey, seterusnya dipanggil dan kita akan bincang lah. Bincang, kalau ada persetujuan kita akan buat perjanjian penyelesaian di mana kedua-dua belah pihak akan tanda tangan. Setelah tanda tangan, kita akan failkan kes di mahkamah. Dan setelah itu kita akan mohon untuk ditetapkan tarikh sebutan di hadapan Yang Arif Hakim untuk kita buat pengendosan perjanjian penyelesaian tersebut sebagai perintah mahkamah. Okey, kalau macam tu lama tak proses sekiranya tuntutan dibuat, kemudian dijalankan sesi mediasi, ada perjanjian persetujuan bersama antara bekas isteri dengan bekas suami, kemudian failkan di mahkamah, kemudian endorsekan kat mahkamah, itu makan masa yang berapa lama tu? Sebenarnya kita bergantung kepada keadaan di Jabatan Bantuan Guaman lah. Yang pertama kita akan lihat kepada masa sidang perantaraan tu dibuat setelah kes itu difailkan melalui di Jabatan Bantuan Guaman. Kalau tak ada apa-apa, mungkin dia bergantung sebenarnya kepada perjalanan sidang perantaraan tu. Once dah selesai, kita akan segera failkan kes di mahkamah. Tapi yang mestinya adalah proses itu lebih cepat daripada perbicaraan. Lebih cepat daripada kalau perbicaraan makan tahun, yang ni cepat saja proses itu memang kita akan jamin. Yang penting kerjasama daripada kedua-dua belah pihak lah. Okey. Kita meraihkan sebenarnya. Meraihkan maksudnya? Meraihkan kes diselesaikan secara perdamaian. Memang kita menggalakkan. Maksudnya JBG pun menggalakkan orang ramai yang menjadi klien daripada Jabatan Bantuan Guaman untuk menyelesaikan kes dengan cara paling baik. Ya, betul. Okay. Jadi kalau tuan pernah tak jumpa klien tuan sendirilah yang outspoken lah, kita nak katakan outspoken, yang mempertahankan dia punya tuntutan itu? Ada. Dia kata dialah betul. Ya, betul. Ada tak? Ada. Orang macam tu ada. Dah ramai sebenarnya. Sama ada dari segi daripada ibu ataupun bapa. Ada. Habis macam mana kita nak handle orang yang macam ni? Sebenarnya kita akan cari titik-titik persamaan lah. Sebenarnya dia orang sebenarnya ada jalan penyelesaian. Tetapi bila dia letakkan benda luar, benda-benda yang dah orang kata apa tak perlu pun nak dibincangkan lagi,
Jadi isu yang kita nak bincang tu akan tenggelam. Sebab tu dia orang kata, aku nak bawa pergi mahkamah, aku nak cerita semua. Apa yang dia nak ceritanya? Nafkah anak je pun kan. Itu memang ada lah, memang ada macam tu lah. Dan kita pun pesan dengan klien kita, itu satu benda yang dah berlaku dan tak wajar pun nak sentuh dalam perbicaraan, terutama sekali melibatkan tuntutan nafkah anak. Kita fokus tentang apa keperluan anak dan kita cari pembuktian kemampuan pihak bapa tu supaya dia boleh bayar sebagaimana yang kita nak dalam tuntutan kita. Itu je. Okey, kalau Zamri dekat bahagian BSK lah kan, kalau runding cara itu dijalankan, ramai tak pihak-pihak yang penghutang penghakiman ni datang untuk sama bersedia untuk berbincang menyelesaikan tuntutan-tuntutan ni? Okey, Tuan, kalau kita tengok Tuan, pertamanya sebelum saya respon soalan tu lah, kalau kita tengok seperti mana Tuan beritahu, banyaklah inisiatif untuk kita cuba menyelesaikan kes ni secara baik lah. Dan ini pun perkara yang dianjurkan jugalah dalam agama kita. Kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Beritahu pada kita ni, sesungguhnya orang Islam ni, orang mukmin ni, dia bersaudara. Maka dianjurkan untuk perbaiki, islah, yang mana saudara yang bertelagah. Tadi antara pihak-pihak ni bergaduh lah kan. Kalau kami di BSK ni, kalau nak ikut persentage tu Tuan, memang ramailah yang tidak hadir, tapi yang hadir tu juga ada juga Tuan. Tapi bila dia tidak hadir, bawa ke mahkamah, pada ketika itu dia akan buka ruang untuk bincang. Tapi macam saya cakap tadi Tuan, kita nak selesaikan adalah secara baik tu Tuan sebenarnya. Sebab bila kita boleh bincang ni Tuan, kita akan minta untuk pihak-pihak ni beri cadangan ataupun jana cadangan kepada kita. Kita bukan kita nak desak sangat, tidak. Sebab bila kalau di BSK ni perintah dah ada. Kita dah buat perkiraan, cuma kita nak tahu bayar atau tidak. Kalau tak bayar, bagi tahu tak bayar. Kalau ada bayar, kita nak tengok berapa yang dibayar. Sebab dia mudahnya di situ Tuan. Jadi dekat sini, daripada segi anjuran memang nak selesaikanlah secara baik Tuan. Pernah tak jumpa klien yang memilih jalan perang daripada memilih jalan perdamaian? Ada juga Tuan. Tapi kebanyakan kalau kita tengok ni Tuan, sebenarnya mereka nak berbincang sebenarnya. Perang tu ada juga Tuan. Kadang-kadang itu juga kalau saya katakan cabaran lah pada saya lah. Kalau di BSK ni, yang kadang-kadang jenis yang macam tadilah, cakap lepas sebagainya, yang kadang-kadang datang kepada kami ni, sebenarnya dia tak tahu tujuan. Dia kata kenapa nak kena lalui proses ni? Kenapa tak terus pergi ke mahkamah? Kenapa perkara? Kenapa? Bila kenapa, kita perlu jelaskan. Itu yang membawa kepada kita nak jelaskan. Sebab macam tadilah, penekanan kalau tengok proses di kami pun, kami akan ambil dulu aduan dan kami akan buat siasatan dulu. Perintah ni macam mana? Oh betul tak? Dipatut atau tidak? Lepas tu kita akan channelkan untuk perbincangan. Itu yang kita kata, pendekatan kita bukan nak pergi mahkamah sangat pun. Tapi bila dah selesai, benda tu senang. Dia akan lalui proses yang macam tadi, tidak akan ambil masa yang lama. Dan ada yang selesai kadang-kadang amountnya besar Tuan. Itu yang berbanding kalau kadang-kadang amountnya tak besar mana pun Tuan, tapi dia nak beraya nak naik turun mahkamah. Kadang-kadang ada yang selesai sebelum pergi sesi pun. Dah selesai dah? Dah selesai. Tunggakan dah ada pun, kita aja just bagi peringatan kepada pihak-pihak. Okey, dia telefon kita, dia bagi tahu okey jumlah sekian-sekian. Saya tak dapat hadir ke BSK untuk bincang, tapi saya buat pembayaran sebab saya nak selesaikan. Ada kes begitu Tuan. Bukan tidak ada. Hatta yang pengalaman Tuan tu yang paling banyak tu berapa? Yang saya ingatlah Tuan, dalam situasi nak dalam antara PKP, lepas tu kita nak pergi kembali kepada pemilihan tu, yang saya ingat ada satulah kes lah di Sarawak, kalau tidak saya, perbincangan kami dengan jarak jauh lah, secara online lah. Amount buat pembayaran 10,800. Itu yang saya ingat lah Tuan. Maksudnya penghutang, katanya contohlah bekas suami kan, bayar 10,800. Ya, 800. Yang sebelum ni dia kata dia terlepas pandang. Tak apalah,
kita pun tak boleh nak judge tuan, kita tak tahu realitinya macam mana, tapi kita bagi tahu okey betul tak tuan ini tunggakan? Ya. Okey, sebab apa tuan? Oh, minta maaf lah, saya tak ingat lah, saya ingatkan dia punya tunggakan sekian-sekian. Kita counter balik, jelaskan kepada dia, okey tak apa, dia kata ada duit yang dia boleh bayar hutang ni. Maka dia keluarlah duit dan dia buat pembayaran. Dan cuma kami ni BSK tuan, macam saya cakap tadi, kita ni ada di negeri-negeri lain. Kita akan minta tolonglah untuk pihak-pihak ni berhubung terlebih dahululah dengan pihak di sana. Macam saya cakap tadi, yang saya ingat tu kes di Sarawak. Minta tolong pihak BSK di Sarawak ni cari individu ni. Memang ada juga klien tersebut bagi tahu kita maklumat, telefon sebagainya, kita hubungi juga. Tapi bila nak buat secara online ni, kita minta dia pastikan memang ke individu ni alamatnya sedemikian. Tapi macam saya cakap tadi tuan, yang saya ingat saya ada. Jadi benda tu tak perlu pun kita naik ke mahkamah. Kalau dah buat pembayaran, kita tidak akan panjangkanlah situasi tu tuan. Dia selesailah di situ. Dan andainya ada keperluan, kita akan minta untuk rekod. Memang akan ada rekod ke mahkamah. Bawa perkara tu dengan ada perjanjian dan kita akan rekodkan sebagai satu perintah mahkamah. Ada tak situasi tuan handle, misal katalah contohlah hutang dia tadi macam tadilah katalah 10,000 kan. Siasat punya siasat, rupanya bekas suami ni pada ketika ini orang yang muflis, orang yang sangat miskin, orang yang fakir. Bahkan suami ni pun dapat bantuan daripada zakat. Contohnya bertaraf asnaf. Ada tak? Kalau yang muflis tu ada tuan, muflis, tapi kita kena tengok juga. Kalau muflis ni, kita nak kena tengok, pertamanya memang betul dia diisytiharkan muflis. Kita boleh dapat maklumat ni daripada Jabatan Insolvensi. Tapi daripada maklumat juga kita peroleh daripada Jabatan Insolvensi, diorang ni akan bayar tu ikut kepada berapa komitmen yang dia nak komit untuk bayar. Contohlah, kita katalah tuan ada beberapa kes juga yang kami jumpa, dan memang ada juga lah tuan, sebab kita juga perlu faham untuk perintah berkenaan dengan mahkamah syariah ni bukan satu prioriti. Sebab memang ada bawa akta insolvensi ni, dia ada prioriti mana yang dia akan ambil dulu untuk bayar. Maksudnya hutang daripada pihak yang muflis ni. Jadi dalam situasi itu tuan, contohlah katalah tuan orang tu dia punya dimufliskan sebab dia ada hutang. Ambang dia berapa tuan, beratus ribu lah, kita kata 200 ribu lah, saya tak ingat, ada sebab dia ada peningkatan untuk pindaan berapa orang yang akan isytihar muflis. Tapi kita ambil lah 200 ribu kata tuan. Okay, dia nak selesaikan hutang tu, dia ada pendapatan kita kata 1,500. Dia jumpa Jabatan Insolvensi, dia kata dia boleh komit untuk bayar dengan pendapatan 1,500, dia nak bayar 200 tuan. Kalau kita tolak, dia masih ada lagi lebihan tuan. Kalau boleh kita bincang dengan dia, untuk dia komit lah, bayarlah yang dia terhutang tu. Tapi yang penting nak kita kena fahamkanlah juga kepada kita punya klien ni. Sebab ada juga kadang-kadang kita jumpa, dia tetap nak bertegas tuan, nak bayar secara sekaligus langsam. Tapi kita tak dapat nafi. Ada juga sesetengah tu yang muflis ni, mungkin mereka ada dia punya cara lah, saya tak tahu nak lari, tak pandai lah nak bersangka buruk tuan-tuan kan, tuan dan saya tisu. Tapi mungkin kita tak dapat nafi, ada juga yang akan melakukan sedemikian. Tapi kalau berbalik tadi soalan tadi, muflis tu sebenarnya kita nak kena tengok situasi dia. Ada cara yang lain dia juga. Ada cara yang lain untuk dia menyelesaikan tuan. Kalau memang betul-betul muflis, memang kita akan bagi pandangan kepada kita punya klien, tak boleh nak buat tuntutan lah. Tapi bukan maksud dia langsung tak bayar tuan. Tempoh dia keluar daripada bankrupt, kita minta lah untuk dia buat tuntutan balik. Ada tuan. Tempoh, ada penyelesaian dia. Ada penyelesaian tuan. Itu yang saya mungkin boleh respon. Macam tuan tadi ada tak, kalau lah 10,000 tadi dia tak bayar langsung, kesan terakhir sekali yang bapa tu akan hadapi apa dia? Ada tak tuan? Kalau kita tengok lah pengalaman, kalau di kami lah saya ambil dua situasi lah yang saya pernah kendalikan. Saya ingat sebab saya banyak agensi saya duduk, tapi tak banyak sangatlah, dalam 3 lebih kurang macam tu. Yang saya ingat ada situasi, saya ingat pada tahun 2011 lah tuan, kita baru kerja dalam setahun, tunggakan hampir 11,000, nafkah bagi 3 orang anak RM50 seorang tuan, tunggakan hampir 10 tahun 11,000.
kena penjara. Tu kali pertama saya bawa tuan kes tu. Saya masih ingat kena penjara 7 hari. 7 hari kena penjara sebab 11,000. Sebelum tu merayu-rayu tuan. Tuan jangan penjarakan saya. Dia bagi tahu saya hanya ada jam sahaja. Saya ingat pada ketika itu dulu tuan, orang kalau naik bas-bas ni dia ada satu, kita kata konduktor, orang yang kepil tiket ni kan. Nah, dia bercerita saya ada jumlah sekian-sekian saya punya pendapatan. Ni tuan saya punya jam tuan, boleh tak? Boleh ambil tuan untuk jadikan sebagai yalah untuk cagaran. Untuk kita bayar. Tak ada, dia kata tak boleh nak kata apalah. Lebih baik encik jual, bagilah untuk selesaikan. Itu yang saya ingatlah pada ketika tu di penjara. Ada juga situasinya tuan, kalau di sini ada beberapa kes yang saya ingatlah, tapi yang belum saya masuk. Ada pada tahun 2019, jumlah yang hampir sama 9,000. Kena penjara hampir dekat 10 hari. Hari pertama masuk, hari kedua tiba-tiba duit datang tuan, bayar tu selesai. Tiba-tiba tuan minta keluar tuan. Minta keluar terus. Minta keluar tuan. Ada situasi tuan, kadang-kadang dia akan bawa juga tuan, ada satu kes tahun 2021. Penjara 10,000. Jadi dia akan jadi, saya ingat tunggakan 19,000. Penjara 10 hari. Penjara 10 hari tuan. Jadi tak dapat juga selesai walaupun dah duduk penjara tuan. Jadi kita kena faham juga, dia bukan maksudnya dengan 19,000 tu dia akan terhapus begitu. Dengan penjara dia akan tetap jadi hutang. Cuma di situ tuan, mungkin kita boleh tengoklah kehadapan macam mana kita boleh selesaikan situasi macam tu. Khususnya orang yang tak mampu tu. Mana kita nak channelkan, sebab duit tunggakan tu masih ada. Dia still akan jadi hutang. Dia still akan jadi hutang. Dan perkara ni kalau saya ingat saya, BSK JKSM ada cuba usaha mendapatkan satu pandangan daripada pejabat mufti wilayah persekutuan. Ada situasi-situasi itu macam mana kita nak cuba selesaikan, sebab orang ni terbelenggu tuan. Terbelenggu dengan hutang tuan. Dia berhutang. Jadi macam mana nak selesaikan? Siapa yang nak settlekan berkenaan dengan dia punya tunggakan tadi tuan? Jadi di situ situasinya tuan. Jadi di situ tu masih lagi belum ada jawapan, masih lagi dalam perbincangan. Masih lagi dalam perbincangan, tapi dia ada urusan yang macam tu. Urusan macam tu macam mana tuan? Sebab kita nak fikir tuan, kita cuba selesaikanlah kan dalam situasi ni. Dalam situasi ni macam mana nak selesaikan dengan keadaan sebegitu. Okay, saya rasa kita dah sampai ke pengakhiran dia tentang membincangkan berkenaan dengan nafkah dalam podcast kita kali ini. Kalau ikutkan banyak lagi lah, setiap tuntutan-tuntutan tu banyak perincian dia. Nafkah ni umpama tajuk besar saja. Ya, betul. Yang bawah dia kita belum masuk lagi tentang nafkah edah, muta'ah dan apa-apa lagi tentang nafkah. Jadi mungkin kita akan adakan lagi lah sesi-sesi yang akan lain jika diberi kesempatan untuk membincangkan lebih lanjut lah bersama dengan Jabatan Bantuan Guaman dan juga kepada dan juga BSK. Dan di sini saya ambil kesempatan lah mengucapkan ribuan terima kasih kepada MUS daripada Jabatan Bantuan Guaman yang beramal sebagai peguam syar'i, peguam kerajaan yang membantu pihak-pihak di dalam tuntutan ke mahkamah. Juga saya juga mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada Zamri, bahagian sokongan keluarga di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan ini dalam membantu mana-mana orang yang berhutang untuk mendapatkan hutang daripada perintah mahkamah yang terdahulu. Jadi cukuplah sampai sini saya kira, dan insya-Allah di lain masa, di lain waktu, dan kita akan berjumpa lagi dalam sesi-sesi yang lain podcast Channel Sulu. Terima kasih.